So guys, aku keluar kejap cari barang apa, my mom pesan baju, so aku kena cari dululah baju yang dia nak tu. A few moments later. Much later. Guys, naik aku nak keluar cari makan sekejap. Tadi aku nampak ada 7E dekat sana, so let's go ke depan. Okay, kat situ ada Chinatown. Okay, dekat situ ada makam tau, kuburan. Nampak hotel ni. Tak selesa sini makan. Aku keluar ni cari makan. So, kita tengok apa yang boleh makan. Hotel ni dia ibarat dekat dengan dia punya bandar lah, aku cakap. Tapi bandar dia pun aku tak tahu macam mana dia ni. Bandar dia ni, so kita tengok awan dia. Nampak tak? Kenapa dia macam tu? Harap-harap sebenarnya itu masih buka lah. The next day. One week later. Hi guys, so aku nak cakap sikit lah pasal video tu Aku harap korang dengar lah. So aku nak cerita sikit lah video tadi tu. Dia sebenarnya video tu dah lama, sebelum puasa lagi guys, video tu. So aku nak continue sikit lah aku punya experience. Sebenarnya masa dekat hotel tu, dia korang nampak ke panas ni? Aku tengah dekat luar guys. So pendekkan cerita lah aku nak sambung sikit video yang dekat dalam korang tengok tu. Video yang korang tengok tadi tu sebelum puasa. Sekarang ni kita dah puasa, so aku nak sambung lah video tu. Okay, daripada aku rekod aku buat macam tu je, baik aku sambung continue. Okay, masa korang tengok yang dekat hotel tu, itu first experience aku tau. Macam mana nak cerita Okay, hotel tu, masa dekat hotel tu macam ni, aku sampai je hotel tu dalam pukul 8 ke 9, aku tak ingat lah. Okay, lepas tu aku on TV. Lepas tu tiba-tiba TV tu dia off sendiri. Aku tak off pun. So aku tak hiraukan lah benda tu. And then dia memang
off sendiri. Tapi aku ingat tak ada line lah TV tu sebab Astro kan. So aku ingat dia macam signal tak ada ke apa ke. So bila aku dalam pukul 11 macam tu, bila aku tekan on dekat bila aku tekan on dekat remote tu, tiba-tiba TV tu on. So maknanya TV tu tertutup sebelum tu guys. Aku tak tahu siapa yang tutup. Okay, so itu kejadian pertama. Dan aku ignore je, aku keluar. So masa aku sampai bilik tu, aku dah pelik. Bilik ni kenapa macam ada pintu So mungkin dia memang ada line kot. Bilik tu ada line pintu untuk tembus bilik sebelah. And then bila aku mimpi tu, korang nampak okay, aku keluar dalam pukul 11 macam tu, aku cari makan. Lepas tu aku datang balik hotel. Aku macam nak buka pintu tu tau. Aku dah pulas. And then pintu dia kuat. So aku tutuplah hajat aku tu. Aku tak jadi lah nak pulas pintu tu, nak pusing, nak buka ke apa. Aku batalkanlah niat aku nak buat tu. Sebab dia berat hati and then dia macam keras. So yang mengejutkan guys, apa dia? Esoknya aku termimpi. Aku bangun pagi, aku mimpi macam mana sebenarnya aku meremang cerita. Aku mimpi sebab pintu, kalau korang tengok video ni, pintu tilam dekat menghadap pintu tu TV, and then sebelah ni pintu keluar lah, and then toilet. Lepas tu masa korang bayangkan aku tengah mimpi, aku tengah baring dekat tilam tu sebab pintu yang connect next bilik tu menghadap tilam aku tau. Dalam mimpi aku tu, guys, aku tengah syok-syok ni, baring. Lepas tu tiba-tiba seorang pakcik keluar daripada bilik tu. Dia keluar dengan pakai songkok baju putih ke? Songkok putih, baju putih. Dia macam pakai sarban lah. Sarban. I tak tahu lah nama dia. Tapi faham tak yang lilit tu? Okay, baju putih. Dia cakap dengan aku tengah tidur ni dekat tilam. Tengah tidur dekat tilam ni. Dia keluar dekat pintu tu. Dia cakap tumpang lalu Dia terus keluar dekat sana, pintu hadapan. Siram gila guys mimpi aku. Lepas tu aku tak irakan lah benda tu. Dalam tempat ni dia ada macam banyak makam lah, macam perkuburan diraja, apa benda semua banyak lah. So memang kalau malam dekat sini dia memang seram guys. Okay, aku tak tahulah, mungkin orang sini dah terbiasa kot. Tapi kalau kita yang baru datang, dia akan jadi macam tu lah So ya, sekarang ni kita di bulan puasa. Aku tengah dekat bawah terik panas ni. Okay, so and then sekarang hari ni aku berada dekat sini lagi. Tapi I rasa I dekat room lain, dekat tempat lain. So aku rasa aku dah tak pergi dah dekat tempat yang aku mimpi tu. Aku tak tahu apa jadi guys. Hai, gila aku punya mimpi. Tapi sebenarnya aku tak seram pun malam tu. Aku tengok kawasan apa semua. Tapi video ni aku tak nak cakap nak burukkan mana-mana hotel ke tempat ke, tak. Ini macam just I punya experience apa yang I lalui lah Mungkin saja kot nak berkenalan dengan aku ke apa ke kan. So guys, aku tak nak buang masa. Aku rasa itu je video untuk kali ni. Thank you mana yang dah tengok video ni sampai habis. Sebelum tu jangan lupa like video ni dan subscribe. Okay, orang tak rugi pun. Kalau boleh masa tengok video ni jangan skip AdSense. Okay, tengok aja iklan tu, tak rugi pun. And then ya, tapi buat dengan rela hati lah. Okay, aku percaya dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Dalam rezeki korang akan ada rezeki orang lain juga. Faham? Okay, so alangkah baiknya jikalau kita memudahkan urusan sesiapa sahaja. Wish, macam bongok je aku ni. So guys, thank you mana yang dah tengok video sampai habis. See you for the next video. I love you guys. Bye bye.